도레미파솔라시도 미노처럼 내 맘 넘어가는 중이야 도레미파솔라시도 돌이표인가봐 계속 너만 찾아 Baby will you play with me La 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 Will you play with me Will you play with me Okay Nana, nak tanya tahun ni tema baju raya kau warna apa? Lilac. Lilac. Okay, macam mana kau rasa sekarang baju raya makin mahal ke macam mana? Memang paling Beli mahal. paling dah siap ke macam mana? Beli yang dah siap tapi memang mahal. Dia kalau murah dia singkat. Dia macam tu. Dia macam kalau yang tak cukup kain tu dia murah, kalau yang terlebih kain tu dia mahal sikit lah. Apa pendapat awak tentang trend baju raya ni? Kadang-kadang baju raya macam semakin hari semakin pelik. Saya yang baju kurung kedah saya okey, tapi ada satu tu yang jenis kebaya. Dia nampak labuh tapi di tengah-tengah dia tu pendek. Tengah-tengah pendek. Okey, aku tak pernah nampak lagi. Tak pernah nampak lagi kan. Dia banyak lah. Kalau macam collection yang sekarang ni yang saya tengok dia kebaya, nampak cantik lah pakai, tapi tengah-tengah dia tu pendek. So kalau macam baca review pun ada certain baju tu kalau orang tu angkat tangan boleh nampak pusat. Nampak pusat. Kalau pusat cantik macam sari dengan ni. Kalau pusat cantik macam K-pop idol tak boleh juga. Ni pusat takut. Okey, betul. Tahun ni warna lilac. Tapi tak ada lagi baju raya. Okay, tak ada dah. Tak ada lagi. Tema dah ada. Tema dah ada. Tak apa, yang penting tema ada dah. Okay, bye. Okay, thank you Nah. Cemas. Tema tahun ni kau punya baju raya warna apa? Tahun ni kita orang pakai baju PBB je. Saya baju KRS, anak saya baju ngakak. Jimat dah ni. Nak beli setiap tahun. Ya, betul. Janji hari PBB, tema PBB. Hari Rabu kan raya. So kena pakai baju PBB. Aku tengok kau pakai Salah baju. kan? Tak apa. Hari PBB, hari Koko. Waktu tu hari Koko. So, apa pendapat kau tentang trend baju raya? Makin hari makin pelik ni kan? Makin pelik dan makin pelbagai dan makin tak muat saiz saya. Kunci aku. Mahal. Makin mahal. Ya, mahal. Tapi kalau nak buat sendiri, dah malas tak Baju raya yang paling mahal kau pernah beli? Baju raya paling mahal macam tak ada je, semua sama je. Tak ada. Sebab kita pakai sekali je, Dik. Ya, betul. Pakai sekali je. Lagi-lagi yang dekat rumah tu pakai sekali je. Aku yang pakai banyak kali di sekolah. So macam beli biasa-biasa je nya. Sekali je pakainya. Lepas tu kita cycle je nya. Berjimat-jimat. Ya, berjimat-jimat. Baik Ya, kita betul habiskan tu. daripada makanan. Ya, betul. Okay, Tahun ni pergi mana Nadi Okay, terima kasih Nadi. Bye. Mana? Lepas tu. Okay, hai, bertemu lagi dalam rancangan video apa tu? Okay, apa? Ya? Okay, saya tanya tema warna raya tahun ni dan apa pendapat awak tentang trend pemakaian baju raya setiap tahun yang ada pelbagai-bagai fashion yang kadang-kadang sopan, yang kadang-kadang macam boleh tahan juga. Semua boleh. Okay, kalau tema saya family, tahun ni adalah Sage Green. Kalau individu, saya sendiri macam Session tu macam SIGS ke? tak. Sage Green ni dia macam more to Macam pastel, pastel. green lah. Cantik-cantik. Okay, and then Raya first memang kami akan pakai warna yang kami nak. Okay. Raya second baru seragam. Tu style family saya lah. Faham. And then untuk style baju raya tahun ni, like secara overall, kalau kita tengok kan, memang dia fokus untuk model-model kecil yang Ya, petit, betul. yang memang betul. papan lapis je. Yang memang kurus keding. Itu adalah diskriminasi dalam fashion, betul? Ya, dia macam privilege, beauty privilege, ataupun betul. body apa? Dia Body privilege. body privilege lah, yang mana dia macam yang hourglass je yang boleh pakai, yang apa pear shape body ni memang tak boleh. Jadi benda tu yang saya nampak lah trend untuk raya ni, dan harga pun bukan main lah. Harga 500-400 tu standard. Jadi kita beli TikTok je. Ya, kita nak kita nak cari yang affordable dan memang boleh pakai dekat sekolah ke ataupun dekat mana-mana tu susah. Sebab kalau kita pakai, kau tunang ke hari ni? Memang betul. janguk kan. Kalau betul. Kelantan Sebenarnya memang baju raya. janguk lah, janguk. Janguk betul kau ni, macam tu lah. Ya, So betul. pilihlah, kata-kata saya untuk baju raya ni, pilihlah yang terbaik, yang mana menutup aurat dan mematuhi syariat, yang mana awak Dan yang paling murah lah. Okay, dan paling mahal affordable. Ya, Okay. betul. Terima kasih. Tema baju raya Auni tahun ni
Astaghfirullahalazim. Ke kata abang ni tak beli lagi? Nadi dia dah kata pakai PBB je. Alah, kita belum beli lagi lah kakak. Tengok. Agak-agak warna apa tahun ni yang ni? Agak-agak kita ikut tema tahun ni kot. Warna tema tahun ni? Warna KMJ. tema tahun ni kita warna hijau. Warna hijau. Oh, hijau SIGS lah. Ni betul-betul SIGS. Kita pakai baju hijau, tudung merah. Really? Kata nak SIGS. Okay, SIGS forever. Ni saya nak tanya satu lagi kan benda. Macam mana komen awak tentang trend baju raya tahun ni? Mahal ke? Makin seksi ke? Makin mengancam ke? Macam mana? Okey, tanya saya kalau trend baju Fashion sekarang, kan? saya cari baju yang ikut badan lah. Kalau yang Yelah, badan awak ni kan lebih kurang saya. Memang akan ada size. Kenapa awak ni gelak? Tak faham. Kenapa gelak macam tu? kita ni jarang masuk video kat Zoom. Ni menidakkan Cakap je layar. Ginilah kalau pakaian sekarang masih lagi tertutup kot. Okey, pilihan masing-masing lah. Mana Ya, betul. Pilihan masing-masing. Biasa beli dekat mana? TikTok ke? Dekat butik ke? Saya cari kat murah je, TikTok je. Murah-murah pun berapa? Okey, berapa paling mahal kau pernah beli yang ni? Mahal pernah beli Alah, tak 100 pun kat Zoom. Ya, tak sampai 100 tapi 10 like. Ya, tu janji. Okey, terima kasih. Okey, Ami. okey, bye. Kita nak tanya ni, Diva ni. Tanya ni, okey. Akak Gorgeous. Yes. Tema tahun ni apa dia? Okay. Warna apa? Agak-agak su. Saya ni tak boleh nak mengagak kalau saya teal blue. Cuba tengok persekitaran. Pink, takkanlah setiap tahun pink. Ya Allah, ya Tuhanku. Kita brightkan lagi. Kita jadi fuchsia. Pink. Oh, setiap tahun memang tema pink. Sikit lah. Tak raya pertama, raya ketiga. Oh, mesti kena ada pink. Okey, okey, akak punya tema pink tahun ni. Komen akak tentang ni fashion baju raya tahun ni. Fashion dia tahun ni tengok brand. Tengok jenama. Okey, memang ada yang jenis ketat, sendat. Tapi untuk akak lah, untuk akak dengan anak-anak, first raya mesti sopan sampai ke lupa. Alhamdulillah. Tapi harganya memang mencanak lah Su. Anak dara ramai dengan mak dara lagi. Betul. Raya pertama confirm 1,000 lebih. Oi, 1,000 lebih. Mantap. Raya kedua ketiga TikTok, Shopee je. Oh, raya pertama lah kena ni. Kena glance. Ya, betul. Lepas tu duduk kat dapur. Taklah. Of course lah. Tak raya pertama. Raya tahun ni kat mana kak? Mestilah Terengganu. Oh, okey. Terengganu Bukan Kelantan? Oh, sebab saya ingatkan Kelantan. Jiran tu Kelantan. Okey kak. Terima kasih. Selamat Hari Raya Su. Oh, bulan raya lagi kak. Dia macam penat. Dia kepenatan. Kenapa? Penat. Kelas daripada pukul 11.10 sampai pukul 2. Saya nak tanya awak ni. Okey, saya nak tanya tahun ni baju raya awak tema warna apa? Rahsia. Ya Allah, nyampahnya aku. Rahsia. Tahun ni warna royal putih. Navy blue. Navy blue. Siapa geng navy blue? Saya suka navy blue. Saya suka colour warna navy blue. Kan nampak nanti slim. Dan kita dah slim. Lepas tu, okey. Saya nak tanya satu lagi. Tu je, satu je colour. Ya, setakat ni satu je. Setakat ni satu je. Baru satu lah. Belum ronda-ronda lagi expo. Okay, saya nak tanya kau satu lagi kan. Apa komen kau tentang fashion pemakaian ni pada Hari Raya? Pada saya suka yang simple dan boleh kita bawa pergi kerja. Boleh buat kerja. Contoh je baju. Sekarang ada fashion baju yang ketat dah apa kan? Saya tak suka. Saya tak suka baju berfashion. Dan saya tak pernah beli. Simple. Okey dah simple. Sebab saya dah cantik. Okey, memang betul-betul lah ni. Memang kadang-kadang kalau bulan puasa kita akan tengok kita punya perangai sebenar ni. Taklah. Saya suka yang simple je. Ya, simple. Betul-betul simple but nice kan? Okay. Alright, thank you Tida. Sab, saya nak tanya Kak Sab, tema kita. Jangan ketawa. Tema Kak tahun ni kalau apa? Kalau ikutkan suami saya rahsia. Tapi tak apalah, saya beritahu je lah. Kita ada 2 baju. Akak jangan risau, saya tak beritahu suami akak. Melainkan akak bagi nombor telefon dia. Bukan, nanti saya tunjuk video tu kat dia. Okey. Tema kita tahun ni hari first day warna nude tau. Okey, nude tahu tu.
warna coklat kulit ni. Okay. Okay, yang kedua, hari kedua warna baby blue. Baby blue. Sebab kita orang bergaduh tak tahu nak warna apa kan. So I pilih hari pertama, dia pilih hari kedua. Dah siap dah beli dah. Oh, dah beli dah. Dah ada dah Buat siap ke basuh. beli yang dah siap? Ready made lah. Ready made dah Kalau kan. nak- Ingatkan akak jahit sendiri, mana tahu Alah, saya kan. tak pandai sis. Okey, Kak, satu lagi saya nak tanya kan. Ha. Komen-komen akak tentang fashion pemakaian baju-baju raya yang ada sekarang ni. Alah, susah saya nak jawab soalan ni sebab saya bukan seorang yang berfashion. I'm not a fashion person kan. Jadi saya pakai baju biasa-biasa je. Baju Okey. kurung. Dia sebenarnya baju kurung lagi selesa kan? Ya, saya sangat suka baju kurung yang Betul, baju betul. kurung pahang sebab saya mempunyai bentuk badan yang sangat cantik. Ya betul, Pair, saya pair. setuju Kak, saya setuju betul. Tak apa, sebab saya pun suka sebab dia nampak macam relax kan. Saya sebenarnya migraine tau, tapi sebab demi show saya buat tahu. Okey. Saya nak tanya awak pula. Okey, apa dia? Awak dah siap ke beli baju raya? Saya beli TikTok je. Tapi baju raya awak tahun lepas cantik tau. Okey, boleh Tahun macam tu lepas lagi. yang tak sempat nak pakai tu, hari tu sebenarnya saya Yang pakai. warna maroon tu tau. Ya, sebab Cantik. sebenarnya saya tersalah beli awal-awal tu warna coklat. So yang tu saya tak sempat pakai, ini baru nak pakai. Bukan. Tak, sebab dia kata baju tu tak cantik, baju tu cantik. Tak, bukan. Saya mula-mula dia wajib bergendi tau. Bukan, dia sebenarnya baju tu, baju raya tema tahun lepas bergendi, tapi saya salah beli baju. Tapi kan warna sama lah tu kan? Bukan, yang ni baju yang second. Beli tapi raya dah tak ada, so dah tak pakai dah. Okey, tak apa. Bergedil tahun ni. So, teruskan berpuasa. Selamat menjalani ibadah puasa dengan tenang-tenang. Jangan tekan-tekan tau. Jangan buat press confused. First confused. Okay. Saya tak cuba lagi resipi kayu aming. Okay, Pak. Terima kasih. Cepatlah awak. Saya nak tanya, awak punya tema tahun ni warna apa? Tema saya tahun Ya, ni awak pegang ni. Tema saya tahun ni warna hijau dengan biru. Hijau Dengan- dan biru. Tak tahu ada lagi satu. Banyak hijau biru. Dua helai je ke? Ada lagi satu tapi tak mesti tahu lagi. banyak kan? Tak lah. Awak beli sendiri ke? Awak buat ke awak jahit? Saya beli wak. Kalau baju raya selalunya saya suka modern-modern sikit. Yang warna-warna sikit. Macam mana? Yang ada terbelah kat tengah ke macam mana? Oh my god. Ada layer-layer macam tu lah. Ada layer. Okey, boleh je pakai pergi sekolah kan? Tapi malu dan takut rosak. Satu lagi, meja anak murid kan selalu ada macam stapler nanti rosak Berapa semua. harga baju raya awak? Alamak. Adalah. Adalah. Awak ambil Ah. apa tu yang mahal tu? Apa? Nah, apa yang mahal macam tu? Beli. Aku pernah beli sekali je. Alah. Liana Rahman tu kan? Itu mahal. Saya Mahal. tak adalah sampai macam tu wak. Okey, kau ambil dah Astina Rahman kot. Tak tahulah. Okey Kak. Okey, terima kasih. Tema baju tahun ni warna apa? Tema warna mustard, nak mustard yang coklat cair kot. Okey, lagi tema satu je. Dengan bergendi. Bergendi. Okey, bergendi saya dah buat dah tahun lepas dah. Okey. Ya, bagi baju awak kat saya. Bagi ambil dah baju saya tu. Pakai sekali je tu. Wah, saya nak pakai sekali sebab sama kan satu family. Boleh lah awak bergendi, saya bergendi, kita boleh jadi satu keluarga. Tak, saya pinjam baju awak. Saya pinjam baju awak. Okey, maknanya depan ni kita boleh lah beraya bersama-sama Nisa. boleh. Kita kan satu family. Betul? Nisa tak terkata. Itulah aku angguk kerja. Nisa. Okey, Tata Nisa, apa komen kau tentang fashion pemakaian baju raya? Sekarang baju raya kalau tengok macam orang nak nikah. Betul tak? Ya betul. Dengan berenda-rendanya tak ada dah kosong tu. Kosong tu macam kita pergi sekolah je. Dulu baju tu zaman raya. budak-budak je lah, boleh lah pakai Betul. kosong. Sekarang batu-batunya harganya pun astagfirullahalazim mahal gila. Tapi kita biasa-biasa beli je lah. siap ke macam mana? Untuk raya pertama saya satu family sama. Saya raya belah mertua. Jadi sama dengan mertua lah. Belah mertua. Padahal satu felda je kan. Yelah tapi beza tu. Beza je. Tapi raya kedua bukan kata raya kedua, lepas siap salam Ya, lepas salam balik ni. balik buat saya pula. Tapi itulah ikut belah mertua lah, colour belah mertua. Okey. Kita apa ni? Buat sendirilah bajunya. Buat sendiri? Oh, bagus. Bukan buat sendiri, tempah orang lah. Oh, tempah Kayaknya orang. ni lah tempah-tempah. Bergendi tu kita ambil baju kat suah. Boleh nanti pinjam aku punya. Itu pun kalau kau muat lah. Okey. Betul lah. Okay, thank you Nisa.